3 tempat duduk. 2, 1, 1. Hijau cantiknya. 3 meja, geng. Yang ini nombor 1. Series nombor 1. RM 2,999 ringgit full set. Kalau nak tengok set ni, Kenan tanya staf Boyan ataupun terus pergi ke gudang 2. Pergi ke gudang 2, depan gudang 2, geng. Warna hitam ni, ini adalah gudang 2. Okey, ni set dia 3, 2, 1, 1 siap meja. Okey, so next item untuk set. Ingat, tengok baru beli. Tak ada online, tak ada ejen ke apa ke, staff jual online, tak ada. Barang-barang yang Boyan jual, dah lama sekali, geng. Bos Ijan hanya jual dekat gudang je. Tak ada buat online tau. So, tengok dulu, duduk, rasa. Kalau bab jati ni, baru beli, baru ngam. Alright. So, ni 1. Next. 3, 2, 1, 1. Sama juga. Full set. Yang ni 3, 2, 1, 1. Spannya, boleh tahan. Okey spannya. Sedap. Not bad. Yang ini RM 2,799 ringgit. Ini full set. RM2,799. Sebab dah lama Bos Ijan hanya jual-jual, tak buat video, tak tunjuk, tak apa segala. Geng, ni semua hanya di gudang sahaja. Tak ada buat online. Barang-barang macam ni korang tengok, baru beli. Tengok, Kenan, cek, baru beli. Ini nombor 2. Tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulat. Yang diidam-idamkan dan tak pernah dikela stok. Tak pernah lagi. So, kalau macam ni, RM 3,299 ringgit. 8 kerusi gendong. Yang ini okey, geng. Siap semualah kerusi. 3,299 ringgit. So, semua hanya di gudang Bos Ijan. Ni siap-siap Bos Ijan datang balik kat sini. Kalau korang tengok tulisan elek Bos Ijan ni. Tulisan elek ni, itu tulisan Bos Ijan lah. Okey. So, sebab kita ni untuk clearance untuk tahun ni lah sampai bulan 12, kita adakan nombor. So kan ni next sold kita ganti sampailah tengok berapa ratus item yang kita clear stock. Okey, so ni Cobra. Ni duduk macam ni korang tengok. 2 tempat duduk siap cushion, 1 siap meja. Okey, RM 1,300 99 ringgit full set. RM1,399 ni meja siap cushion, siap segala, geng. Ini item keempat. Ni item keempat. So, hanya dekat gudang Bos Ijan aja. Tak ada online, tak ada apa, geng. So, yang ini siapa cepat dia dapat. Hari ni hari Ahad. Ni malam ni Ahad ni. Pagi ni Ahad, korang terus tak boleh beli. Okey, untuk yang nombor siri apa segala ni, geng. Macam Bos Ijan ada tulis 4 ke 5, 6. Saya kata kalau korang tengok video ni, okey, semuanya terus dekat gudang Bos Ijan, korang terus beli je, tak ada syarat. RM1,899 full set. Ni item ke-5 Okay. Ni cantik. Ini not bad, geng. Wow, ni berdenting. Sebab nak pakai ruang, nak apa segala, hanya dekat gudang Bos Ijan. RM1,899. Bukan RM18,000 RM1,899. Okey, next item almari solek. Wow. RM yang ini cuma RM600 ringgit sahajalah. Almari sudut. Almari sudut. Yang ini item ke-6. Ni RM600. Ni, geng. Apa dia? Ni satu. Ni satu. So kita ada lagi almari. Ada lagi ni RM 900. Almari sudut. Yang ni 900. Tembaga pemegang. Wah, bergaya Pak. Okey. Ni almari. Almari baju. RM RM700 sahaja. Almari baju.
Ni item kau 7 eh? 7. Yang tu belum tulis eh? 8. Yang ni 7, yang tu 8. Oh, ni 8. Tak apa. Ni 7. Yang ni 8. Yang ini nombor 8. Yang ini nombor 6. Okey, 6 kerusi. Siap kerusi bos Siap kerusi. 1,200 siap kerusi. 8 kerusi pun ada geng. Ni item ke-9. Jom kita tengok item ke-10. Geng, debit geng. Berapa ni? Ini item ke-10. Debit queen size siap cushion siap bantal. Cushion. RM 900. Ni siap bantal. Ni item ke-10. So setiap kali kita buat, mungkin hari-hari, mungkin beberapa hari, kita buat 10 je lah Sebab Boyjan tak ada ruang geng. Ikutkan untuk barang banyak yang Boyjan nak kelikan. Ni satu persatu. Korang tengok, korang datang terus ke gudang 2. Ni barang ni semua dekat depan